Assalamualaikum dan hai semua. So, apa khabar kat luar sana tu? Kalau tengah stres tu, jangan tutup podcast ni dulu. Memang best podcast kali ni. Hari ni kita nak borak pasal stres. Banyak sangat kita nak cakap pasal stres ni. Apa yang kita nak cakap? Kita nak cakap pasal punca, kesan, cara remaja ni menghadapi stres dan sokongan dan harapan untuk menangani stres ni. Stres ni benda yang datang tanpa kita jemput, tapi dia suka lama-lama dengan kita. Hari ini Dina bersama dengan kawan-kawan Dina, iaitu Dayah dan Auni dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Selamat berkenalan. Say hi. Okay guys, jadi untuk pembuka kita pada hari ni, so first kali Dina nak tanya Dayah lah kan. Bila sebut perkataan stres ni kan, apa yang pertama terlintas dalam fikiran Dayah ni? Stres ni adalah satu perasaan di mana kita rasa tertekan ataupun penat tanpa kita sedar. Stres tu boleh jadi dalam apa-apa situasi. Mungkin dalam keadaan kita terlalu buat banyak kerja, ataupun sebagai seorang student, semua orang boleh melalui stres tu actually. Jadi apa dalam seminggu lepas lah kan, Dina tanya dalam seharian Dayah seminggu yang lepas, apa situasi yang paling buat Dayah rasa stres? Saya rasa kalau seminggu yang lepas atau beberapa minggu yang lepas lah, apa yang membuat Dayah rasa paling stres is bila kita sebagai seorang pelajar diberikan satu tugasan untuk melakukan kerja yang cukup besar, amanah yang cukup besar oleh seorang guru. Bila kita nak buat something tu kan, kita perlukan effort yang sangat besar. So of course stress, tertekan mesti ada. Tapi actually stress dan tertekan tu adalah belajar kita banyak buat benda yang baik sebenarnya. Ya, betul sekali. Okay, so Dina nak tanya Auni lah pula. Okay, Auni rasa stres tu kan normal tak dalam kehidupan remaja hari ini? Okay, baiklah. So, bagi Auni, stres tu sangatlah normal bagi hidup remaja pada zaman kini. Sebab remaja sekarang ni, pada peringkat umur remaja ni, dia telah terbuka kepada banyak benda dalam kehidupan ni. So, dia telah mempelajari banyak benda baru. So, dalam benda-benda baru tu, ada benda yang positif, ada benda yang negatif. Tetapi, akan menjadi masalah kalau seseorang remaja tu dia tak pandai uruskan dia punya stres. So dia akan mendorong kepada mental health macam itulah. Okay, so sekarang Dina nak tanyalah kan, apa punca stres sebenarnya yang lebih mendalam? So bagi Auni lah kan, pelajaran ataupun hubungan dengan orang sekeliling tu, yang mana lebih bagi tertekan bagi Auni? Bagi saya adalah akademik. Sebab akademik ni sebabkan sebagai seorang pelajar, saya ingin mencapai sesuatu keputusan yang sangat baik bagi membanggakan ibu bapa saya. Bagi saya lah, orang sekeliling tu jikalau dia memberi sifat yang positif kepada saya, yang membantu saya, maka saya akan bersama-sama dengan dia ke laluan akademik. Macam itulah. So Auni rasa kan, pernah tak Auni rasa orang dewasa ni dia tak faham apa yang remaja kita ni lalui sekarang? Banyak sangat. Itu adalah masalah yang paling hot lah sekarang. Masalah yang paling paling umum. Sebab sekarang ni kan remaja banyak menggunakan AI. So biasanya orang dewasa ni dia tidak memahami apa itu kegunaan AI. Bagi mereka AI ni adalah satu sifat negatif bagi remaja sekarang. So kerana dia bertentangan lah. Remaja ni dia memikirkan positif kegunaan AI ni. Kalau dewasa ni pula, ada setengah dewasa ni dia memikirkan negatif. So jadi bertentangan. So itulah dewasa ni dia akan dia mestilah, sebab dia contoh sebagai ibu bapa kita, dia mestilah merisaukan tentang anak-anak dia sendiri lah. Betul. Orang kepada gejala yang negatif. Okay, jadi macam Auni cakap AI tadi kan, ataupun mana-mana apps media sosial lah kan,
Pernah tak Auni rasa media sosial tu membuatkan Auni ni rasa lebih bermotivasi, ataupun dia ni dia membuat Auni ni rasa lebih tertekan? Bagi Auni lah kan. Okey, untuk remaja sekarang dia datang dalam dua, ada manfaat dia dan juga ada kelemahan dia. So media sosial ni kita tak tahu sebab kita terbuka kepada seluruh dunia ni. Ada setengah yang kalau dia kena datang daripada diri kita sendiri. Kalau kita memilih kepada arah yang positif, maka seseorang remaja tu dia akan menggunakan media sosial secara positif. Jikalau seseorang remaja tu dia menggunakan benda yang negatif, dia tengok benda yang negatif, selalu tengok benda yang tidak bermanfaat, so maka dia akan membesar dengan keadaan yang sekeliling dia negatif. Macam tu lah, dia kena datang daripada diri kita sendiri. Okey. Sekarang, sebelum kita betul-betul tamatkan podcast ni, Dina nak cakap sikit untuk sesiapa yang tengah dengar ni sambil baring, sambil termenung ke, atau sambil buat kerja sekolah yang tak siap-siap tu. Kalau awak tengah stres sekarang, tak apa, tarik nafas sikit ke, minum air ke. Tak semua benda kita kena settle hari ni, dan tak semua masalah perlukan jawapan cepat. Awak sebenarnya pelajar ataupun remaja ataupun selain remaja, orang tua kat luar sana tu, kalau awak sebenarnya bukan lemah sebab rasa penat, awak bukan gagal sebab ambil masa, dan awak ni bukan keseorangan walaupun rasa macam awak tu seorang diri, sebab kita banyak sangat pendukung dari belakang, which is our mom, our family, kawan-kawan. So basically banyak sangat yang berada di belakang kita. Walaupun kita rasa seorang, sebenarnya kalau kita tengah stres tu, kita rasa kita duduk seorang kan, tapi sebenarnya ramai nak menolong kita, especially our family lah kan. Okay, so slow pun tak apa, asalkan awak tak berhenti jaga diri awak sendiri. Okey, tu je borak santai kita pada hari ini. Terima kasih sebab luangkan masa bersama kami bertiga dalam podcast kali ini. Jumpa lagi next episode. Bye semua. So stay tune, jaga diri, jaga kesihatan. Nanti tengok lagi next episode guys. Okey, bye. Jumpa lagi. You are hebat. Bye. Bye.